8 Disember 1941, tentera Jepun mendarat di Kota Baru, Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 1941, tentera Jepun yang diketuai oleh Major Jeneral Takumi mendarat di pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Beliau bersama 5,200 orang anggota tentera, 3 kapal pendarat dan 7 kapal perang melakukan serangan mengejut ke atas pihak British yang menguasai Kelantan. Serangan ini dilakukan sejam sebelum serangan mengejut ke atas Pearl Harbor, Hawaii dalam keadaan pasukan keselamatan negara tidak bersedia. Jepun yang bergerak dengan sangat pantas berjaya menguasai seluruh tanah Melayu pada 31 Januari 1942. Pihak British tidak mampu untuk bertahan dan terpaksa berundur ke Singapura bagi menyelamatkan diri.